Saya kira siapa-siapa tengok video ni mesti ingat kan kedai nasi ayah Sia 9. Radi nak ayak lah. Dulu masa Radi duduk sekolah Chonghua tepi Masjid Hadori. Kira balik sekolah tu Radi dengan saya wajib singgah kedai ni saya tahu. Sebab ia murah Sia 9. Tapi ketika tu kedai ni memang famous saya tahu. Ramai lah orang-orang duduk beli kedai ni. Jadi lah ni siapa ada kenangan dalam kedai ni boleh masuk dalam komen saya tahu. Kita pakat berkumpul. Tengok sampai puas kedai ni. Semoga ni hari ngelah. Kita nak pergi roboh dah kedai ni saya tahu. 20 tahun lepas saya tahu. Sinilah tempat favorit Radi kalau makan kedai ni. Sebab ia dekat dengan Singki. Tak ingat. Kalau tak silap sini Singki dia saya tahu. 20 tahun lepas Sebab bila Radi mari tu tuan kedai tahu lalu. Tempat ni memang khusus untuk Radi. Sebab Radi dengan tuan kedai tu ni